Sebab itu saya tadi bergegas dari parlimen. Saya jawab soalan di parlimen. Yang soalan-soalan susah saya kena jawab. Zamri cepat-cepat dia lagi. Dia ditugaskan. Ya, saya jawab tentang apa yang hangat di Sabah. Ya. Tak ada salah. Sabah merasakan perjanjian dalam Perjanjian Malaysia 1993, MA63, itu masuk 40% hasil Sabah itu mesti dipulangkan ke Sabah. Ya. Itu kita bicara. Ya. Jadi saya ambil keputusan senang. Tak mau jangan gaduh-gaduh. Hasil kita carilah sedaya upaya kita. Jangan porak-peranda negara ini. Kita boleh capai pertumbuhan tinggi. Suku tahun ketiga 5.2% pertumbuhan. Ini di negara-negara Asia Tenggara itu sukar. Kita mengatasi banyak negara lain. Pelaburan tertinggi dalam sejarah. Pengangguran terendah dalam sejarah. Inflasi di bawah 2%. Dan kita gunakan dana itu selamatkan daripada penyakau-penyakau ini, rasuah, penyeludupan, kartel, ya, ketirisan. Dalam 2 tahun kita selamatkan berapa? 15.5 bilion ringgit.